ingat kampung. Sekarang kita akan pergi ke Hawan Garis. Sabah dan Sarawak. Bukan. Kita akan pergi ke CGK. Baru lepas imigrasi. Belum. Belum. Ini baru boarding pass. Oh, boarding pass. Saya ingat dah lebih dah lepas imigrasi. Nampak? Belum check lagi. Nampak? First class tau. Baru lepas pengecaman wajah. Dia fail. Sebab apa? Muka dengan pasport tak sama. Muka fake. Nampak tu? Tu Omega tu. Tu kalau orang kaya jam. Kalau kita telur Omega tu. Apa perasaan anda bakal menaiki kapal terbang sebentar lagi? Saya rasa lapar. Saya rasa ngantuk. Itu je. Itu yang saya rasa sekarang. Itu je. Saya rasa nak tahu macam mana pramugari dalam flight. So sekarang kita tengah tunggu apa? Scan Pemeriksaan custom pemeriksaan gitulah barang gitu. So kita duduk berhadapan dengan ni. Kita main game. Siapa kalah usung, dia kena pergi sana sampai hujung tu, datang sini balik. Habiskan masa kita menunggu. Lapar ni. Lapar tu nombor 2. Pertama tu kuah. 1, 2, 3. Kalah. 3 kali. Tak ada. Tak cakap berapa kali. Okay, fine. Teruskanlah. Dah kalah. Aku buat game, aku yang kena. Sekarang dah sampai kat airport apa nama dia ni? Soekarno. Okay. Korang boleh nampak tadi kan? Tarikan utama dia adalah tapak kasut dia. Aduh, problem betul lah time-time ni lah, tapak kasut nak tercabut je. Walaupun jalan tu rasanya dah lama tapi belum sampai lagi dekat tempat pengambilan luggage ni. Memang besar, tak tahu besar ke Macam pusing jauh. Betul. Kita dah settle ambil luggage. Baru je setapak 2. Dah kena tukar kasut baru. Ni adalah permainan dia. Dia kena beli kasut baru. Kasut dia. Benda boleh beli gam je. Kenapa nak beli kasut baru?
dah sampai kedai makan. So kedai yang menjadi pilihan kita ialah kedai sambal bakar. Sambal cobek bakar doa. Ni menu dia. Makanan dah sampai, so kita nak makan dulu. Nanti kita bagi review kedai ni berapa. Nantilah. Sekarang kita dah siap makan. Kita nak tunggu Bluebird. Bluebird ni macam Grab dia lah kat sini. Kita nak menuju ke lokasi seterusnya, nak tinggal barang, iaitu hotel. Okay. Baru sampai dekat penginapan hari pertama kita di Jakarta, iaitu Sina Living Oil. Ni kawasan dia, kawasan parking. So jom kita tengok kat dalam. Bilik dia, keluasan bilik dia ini je. Mana tak aku jalan. Belakang ni tingkap ni. Betul, tingkap. So ada drawer, ada tempat letak kasut. Bilik dia dalam ni. Mana? Dalam ni? Bukan. Ini bilik air. Kejap ni. Bilik air. So kat mana bilik dia? So bilik dia kena naik atas. Ni dah. Tidur atas rupanya. Okay, sekarang kita ada dekat Grand Indonesia kan? Baru je lepas maghrib. Lepas dah on the way jalan, memang boleh katakan jam 2 kali ganda daripada KL. Tapi okey lah, driver tu pandai lah cari jalan. Nanti aku masukkan lah footage, korang boleh tengok sendiri jalan macam mana, tapi gelap lah. So apa kita nak buat kat sini, kita nak cuci mata lah, tengok apa-apa barang kita boleh beli ke. Pokok ada kedai Lego ke, okey, itu je. Rupanya kita salah tempat. Rupanya tu Plaza Indonesia, bukan Grand Indonesia. So Grand Indonesia belakang kita sebenarnya. Tadi terpaksa cross jalan. Dia kat sini tak ada, dia jantas kan. Dia ikut hati kering je. Kalau kau nak lintas, kalau kau tak lintas, balik rumah. Macam tu. Dia insurans dia kena banyak. Korang kena lintas tu, lalu celah tu. Dia memang tak ada laluan dah. Lalu jalan kaki daripada sana ke sini tak ada cross. Bawah tanah ke atas memang tak ada jalan. Korang memang kena cross je. Baru lepas masuk kedai kasut, tapi itulah say 23% ni pun tak kena juga dengan wallet. Lebih kurang je harga kat Malaysia. Tapi sebelah kedai kasut ni memang rasanya tak sengaja lah kita masuk. Tengoklah kot ada jualan yang menarik. Emang kan? Orang cakap diam tanda setuju, senyum kata suka. Okay, bye. Okay, setelah berjalan 5 tingkat, kedai ni jadi pilihan untuk kita makan malam ni. Apa nama kedai dia, Pak? Nona Manis. Tapi ni ke kuat ni? Channel macam mana? Nona Manis.
Kenyang pula aku. So tengoklah apa kita order. Tadi sempatlah beli roti. Roti kebanggaan Gading Serpong. Kat Melawati Mall ada Sopoong nama dia. Tapi kalau kat sini Serpong. Mana ada sopong? Oh, sopong. Not bad lah. Suasana kat kedai ni okey lah. Kan dah nak balik. Dah kenyang. Dah tak ada benda dah. Rasanya dah boleh. Lah, kita kena berehat. Esok perjalanan lah. Nanti pagi lah. Kita ada masa. Kalau bang awal. Yang ingat bangun awal tu. Saya sebelum subuh lagi bangun. Okay lah, bye.